Grig di Ulu Perak merupakan penghujung sebelah barat lebuh raya ini. Ia hanyalah sebuah pekan kecil dengan penduduk seramai 35,000 orang yang terdiri daripada peniaga kecil dan petani. Dengan adanya lebuh raya Timur Barat, pekan yang serba sederhana ini akan bertukar wajah dan corak kehidupan yang mencerminkan kemajuan. Lebuh raya yang baru ini bukan sahaja merapatkan hubungan antara timur dengan barat, bahkan sepanjang perjalanan merentas banjaran Titiwangsa ini dapat dinikmati keindahan alam semula jadi dan udara yang nyaman. Jika memandu dengan tenang dari Grig menuju ke Jeli atau sebaliknya sejauh 116 km akan mengambil masa kira-kira 2 jam. Pembinaan lebuh raya ini merupakan buah fikiran Allahyarham Tun Abdul Razak yang dikemukakan dalam tahun 60-an. Langkah ke arah pembinaannya telah dimulakan pada tahun 1971 dan kini merupakan projek pembangunan yang paling giat pelaksanaannya di negara ini. Beliau telah membayangkan potensi yang besar dalam usaha membesarkan lagi pembangunan sosioekonomi di kawasan-kawasan yang kurang maju di utara dan timur Semenanjung. Jabatan Kerja Raya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perancangan, penyeliaan dan pengawasan keseluruhan projek ini. Sepanjang lebuh raya ini terdapat 7 buah jambatan, 5 daripadanya yang terbesar. Pembinaan jambatan-jambatan besar ini memerlukan perancangan yang saintifik dan teliti untuk menjamin keteguhannya. Menerusi projek yang besar ini, para pekerja tempatan dapat memperolehi berbagai pengalaman yang berguna untuk lain-lain projek jalan raya di negara ini.